Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 5, Bakat Kebijaksanaan Tun Perak. Okey, jom kita selami kisah Tun Perak, seorang tokoh legenda dari Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu yang kebijaksanaannya, memang luar biasa dalam membentuk sebuah kerajaan. Ini bukan sekadar cerita lama tau, tapi ini adalah satu kelas tentang strategi dan cara memahami psikologi manusia. Inilah persoalan utama kita hari ini. Macam mana pemikiran yang out of the box boleh menumpaskan kuasa tentera yang jauh lebih besar. Kita akan lihat sendiri bagaimana kebijaksanaan boleh menang melawan kekuatan fizikal. Baiklah, jom kita mulakan. Cuma bayangkan, kita kembali ke zaman Melaka pada abad ke-15. Waktu tu Melaka ni ibarat bintang yang sedang menyinar, sebuah kuasa baru yang sedang pesat membangun. Tapi tiba-tiba datang satu ancaman besar dari kerajaan Siam, kuasa besar serantau pada masa tu. Jadi, apa puncanya konflik ni? Semuanya bermula bila Siam, di bawah Raja Paduka Bubunya, hantar utusan, minta Melaka tunduk dan bayar ufti. Tapi Sultan Muzaffar Shah, beliau seorang pemerintah yang berdaulat, dengan tegas menolaknya. Penolakan inilah yang mencetuskan kemarahan Siam dan mereka pun mula bersiap untuk menyerang Melaka habis-habisan. Dan ancaman ni, bukan calang-calang. Tentera Siam yang diketuai oleh Awi Chakri ni digambarkan sebagai terlalu banyak, tiada terpemanai lagi. Cuba bayangkan ketakutan yang melanda rakyat Melaka bila dengar berita tentera seramai itu tengah berarak menuju ke arah mereka. Memang gerun. Dalam keadaan yang betul-betul genting inilah, muncul seorang tokoh dari Kelang bernama Tun Perak. Beliau dipanggil untuk bantu pertahankan Melaka. Tapi, strategi yang dibawa tu serta-merta buat semua orang garu kepala. Memang pelik dan penuh kontroversi. Jadi, bila Sultan titahkan semua pemimpin untuk datang bawa pahlawan masing-masing, semua pun patuh. Tapi Tun Perak ni, dia lain macam sikit. Dia bukan saja bawa pahlawan-pahlawan dari Kelang, tapi dia bawa sekali isteri dan anak-anak mereka. Perkara ni terus jadi bualan. Para pembesar lain jadi bingung dan ada yang tak puas hati, terus mengadu pada Sultan. Cuba kita letak diri kita kat tempat Sultan dan pembesar-pembesar lain. Apa logiknya bawa wanita dengan kanak-kanak ke zon perang? Nampak macam satu tindakan yang bukan saja tak masuk akal, malah membahayakan nyawa semua orang. Apa sebenarnya yang Tun Perak tengah fikirkan ni? Sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik dalam cerita ni. Kita akan rungkai logik psikologi yang sangat jenis di sebalik keputusan Tun Perak yang nampak macam gila tu. Ini betul-betul satu kelas kepimpinan yang luar biasa. Bila Sri Amerta, seorang pegawai istana, datang bertanya, inilah jawapan padu daripada Tun Perak. Satu jawapan yang menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman dia tentang fitrah manusia. Dia tahu, dia faham sangat apa yang boleh buat seseorang tu berjuang sampai ke titisan darah yang terakhir. Jadi, inilah dia strateginya, dipecahkan satu persatu. Pertama, dia sedar askar dari Kelang ni jauh dari rumah. Semangat mereka mungkin tak sama macam orang Melaka. Kedua, dengan bawa keluarga, perjuangan ni dah jadi isu peribadi. Dan ketiga, ini yang paling penting, bila isteri dan anak ada di belakang, mereka akan berjuang macam singa lapar sebab mereka berjuang untuk nyawa orang yang tersayang. Dan hasilnya, strategi itu memang menjadi. Tentera Melaka dengan semangat yang berkobar-kobar berjaya tumpaskan tentera Siam yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuktikan kebijaksanaan Tun Perak dan Sultan pun tanpa ragu-ragu terus menaikkan pangkatnya menjadi seorang bentara. Tapi jangan ingat cerita Tun Perak dah habis kat situ. Lepas menang perang, dia berdepan pula dengan satu cabaran baru. Kali ini musuhnya bukan tentera dari luar, tapi cabaran yang datang dari orang bawahannya sendiri. Ceritanya, ada seorang saudagar dari Kelang datang terus menghadap Sultan. Dia menuduh Tun Perak ni tak adil. Ini satu tuduhan yang berat, satu cabaran langsung pada integriti dan kepimpinan Tun Perak, dan dia terpaksa berdepan dengan tuduhan ni di hadapan Sultan dan para pembesar. Dan dekat sinilah kita dapat lihat sekali lagi kebijaksanaan Tun Perak yang tajam macam pedang. Cara dia jawab tuduhan ni bukan saja untuk bersihkan nama dia, tapi dia gunakan peluang ni untuk beri satu pengajaran penting tentang apa ertinya menjadi seorang pemimpin. Ini jawapan pertama dia, ditujukan kepada Sri Amerta yang bawa aduan tu. Dengan ayat ni je, dia terus letakkan satu perbezaan yang jelas. Tanggungjawab Sri Amerta tu ibarat menjaga sebilah pedang, tapi tanggungjawab dia adalah menjaga keselamatan seluruh negeri Melaka. Jauh berbeza. Dan yang ini memang satu langkah politik yang genius. Dia bagi Sultan satu kata dua yang sangat bijak. Maksudnya, seorang pemimpin tak boleh dihakimi macam orang biasa.
setaraf dengan rakyatnya sendiri. Kalau nak hakimi dia, kena lucutkan jawatan dia dulu. Ini bukan sebab dia sombong, tapi untuk pertahankan maruah dan autoriti jawatan yang dipegangnya. Sultan Muzaffar Shah bila dengar je hujah Tun Perar yang bernas dan berani itu memang sangat kagum. Bukan saja siasatan tu dibatalkan, malah Sultan terus menaikkan lagi pangkat Tun Perak ke kedudukan yang paling tinggi dalam kerajaan. Jadi, jom kita imbas kembali perjalanannya. Daripada seorang penghulu di Kelang, dia naik pangkat jadi bentara lepas menang perang. Dan akhirnya, dia diangkat menjadi paduka raja, setaraf dengan bendahara, jawatan paling kanan. Kenaikan pangkat yang begitu cepat ni, jelas menunjukkan kebijaksanaannya sangat-sangat dihargai. Sebagai penutup, mari kita renungkan soalan ni. Kisah Tun Perak ni ingatkan kita semua, kemenangan tak semestinya datang dari senjata atau jumlah tentera yang ramai. Kadang-kadang, kemenangan sebenar datang dari pemahaman yang mendalam tentang hati dan jiwa manusia. Apa yang mendorong kita, apa yang menakutkan kita, dan apa yang buat kita berjuang. Terima kasih kerana bersama kami.